Aku tak faham lah dengan SC135VA ni. Senang sangat cover set terbuka. Memang normal ke budak-budak SC-V8 pakai motor V8 ni, cover set dengan inner senang terbuka macam ni? Inner nak kata lobos tak lobos, cover set nak kata klip patah tak patah. Sebab motor baru sebulan keluar lah. Kalau macam ni keadaan, aku pun sakit mata. Aku nak pergi tengok kat motor garaj saja apa yang boleh diorang buat. Hey, aku dah sampai kat motor garaj ni. Aku nak pergi tengok budak-budak ni jap, tanya dia orang. Bang. Ya bang. Aku nak tanya lah bang, SC-V8 ni normal ke bang kalau kau set macam ni bang? Bang, keluaran kilang inner ni V8 memang akan tercabut bang. Kalau betul apa jalan penyelesaian ni? Okey bang, kita ada inner daripada exciter bang. Inner daripada exciter? Betul bang. Jom. Abang sini bang. Ya bang. Ni lah bang, inner daripada exciter yang saya cakap tu. Uish. Okey ni bang, saya tunjuk kat abang, surprise punya. Kau Ni ngam bang, kalau abang pakai, abang langgar lah lubang besar mana pun, takkan tercabut punya. Confirm berapa harga ni? Confirm bang, harga dia 135 siap pemasangan. Oi, murah sangat ni bang. Saya pasang terus bang. Okey jom.